Okey, berikut merupakan projek yang dibuat dengan menggunakan sebuah motor, DC power supply dan dengan menggunakan sensor di sini. Okey, apabila sensor detect, air akan keluarlah daripada sini yang dia dipump dalam motor, kemudiannya dia akan lepas. Tetapi masalahnya sekarang ni, sensor ni tidak dapat detect halangan. Jadi maknanya dia detect ataupun tak detect, signal dia always high. Oleh sebab itu, dua wire telah disambung di sini untuk menggantikan sensor ini. Apabila dua wire ini bersentuhan, maka dengan itu air akan mula keluar. Air akan dipump keluar daripada sini dan akan keluar balik dalam model sinki yang kita buat ni lah. Masalah sekarang ni sensor. Sensor ni kalau nak repair boleh, tetapi kita akan buat sensor yang baru lah. Sensor ni kita akan bagi balik kepada anda. Tapi tengoklah macam mana. Kalau suka ke tak suka, then kemudiannya reply balik lah. Kalau macam ni, tak ada harga tetap dengan harga yang hari tu. Sekiranya nak tambah sensor baru, tambah lagi RM100. Sekali dengan pemasangan dan mengambil masa selama 1 minggu untuk disiapkan. Terima kasih.